RM2. RM2. Okey. Apa kita buat lah. Okey. Kita nak tengok ini. Kelapa ni. Ada nyok dengan gula. Ini abang bungkus berapa bang? RM2. RM2. Okey. Yang ini guna daun lah. Daun simpul. Yang ni belah-belah Perak je boleh tengok. Lain tempat tak nampak. Tapi nanti masa Ramadan saya ada ke Seri Gombak. Seri Gombak. Oh. Ya. Seri Gombak. Okey. Tahun ni kita jelajah. Tu lah. Jauh juga. Dekat KL lah. Tu lah. Jauh juga. Okey, terima kasih bang. Okey, sama. Putu mayam ah? Ya, putu mayam. Dikira macam mana ah? Putu mayam 5 keping RM3. Okey. 10 keping RM8. Okey. Okey. Oh, dia ada kelapa dengan ada nyok dengan gula. Gula perak. Okey, dari mana? Saya dari channel Foodie MY5. Oh, okey. Ni ada panipuri pun ada. Oh, panipuri pun ada. Panipuri ada, wadai ada, pasumbu ada. Semua ada. Semua ada. Panipuri ada, wadai ada. Putu mayam ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, ni kira macam mana? 6 biji ni. Oh, 6 biji RM2. RM5. Oh, okey. Kaki-kaki ni semua dia ada campur kan macam mana? Masa satu. Oh, satu.
Ada udang, potong. Potong sini. Ini sos kan bang? Oh, yang ni sos memang buat sendiri. Oh. Lepas tu mayonis dengan bonito. Okey. Yang ni bonito. Oh. Bubuk atas tu kan. Ya, dan okey, terima kasih bang. Okey, sama. Kebab roti ya. Ayam dengan daging sama harga dia. Sama je. RM4 ya. Yang ni jangan tengok kat mana-mana pun kebab roti. Yang sini area Perak je kau boleh tengok. Dah tak bawa. Bang, kuih tiaw goreng ni RM3 ya. RM3. Bungkus ah. Ha. So, tinggal sekali dengan mi goreng pun sama juga ha. Sama. Selain kat sini kat mana lagi bang? Taman Kaya ada, Ha. Ipang, Air Kuning. Semua malam ah, patah malam. Semua pasal malam. Macam mana nampak kat mana tu tengah fikir kat pasar malam mana. Ha. Jarang ada orang bawa stand macam ni. Ha, betul. Dah lama bang? Tahun ni 21. 21 dah. Oh, dah 21 tahun dah. Memang expert dah ni.
Ini cucu udang Pucuk udang, patembu dengan tahu ketuti popiah. Oh, okey. Ini berapa ni harga dia? Ada RM100. Oh, RM100. Ha, ya. Kalau cucu udang dia? Pucuk udang RM100. Oh, RM100 juga. Besar juga ada macam ni ya. Semua RM100. Patembu je RM5. Oh. Ini macam musim hujan tiap-tiap hari musim hujan Hujan. Ini kat sini setiap hari Sabtu je. Sabtu. Ha, okey. Bohong lah. Bohong lah. Tak kami ambil ni lah. Semua ni RM5 ya? Ya, RM5. Satu set. Okey. Terima kasih. Ada tak? Kopi karbonat. Yang ni 2,5. Ya bang, ni ada campur. Oh, dicampur dia campur ah. Baru nak asing. Sini 2,5, ni 2,5. Oh. Yang ni rangka ni berapa bang harga dia? RM4 ya? Atau dia ada saiz dia juga? Sama ya. Sama juga ah? Tapi mesti kita buat sikit lah. Oh, okey. Ambil kopi, ambil kopi. Terima kasih. Udah makanan goreng bang. Ampun. Abang ada mana ada dia. Bang dah lama kat sini dah?
2 tahun lebih je. 2 tahun lebih ya. Tapi kalau kerja kau kan dah lama kan, 2 tahun. Pasar malam ni baru ke lama lagi? Saya baru je. Oh, dekat sini. Okey. 2 tahun lebih lah. Oh, 2 tahun dah. Sebelum ni memang dah ada lah pasar malam ni. Memang ada lah. Memang dah Lama ada. dah. Oh, pasar minggu ha. Ayo orang Pahang kami orang sini. Ha? Orang Pahang kami orang. Oh, orang Pahang. Oh, okey. Bukan. Jauh juga jalan ha? Duduk sini. Ni sampai pukul berapa kan kat sini? 9 sampai 9. Oh, sampai 9 lah. Lepas tu tak ada orang dah. Kurang. Oh, kurang lah. Dia pick up dia slow. Oh. Dia tak balance lah. Oh, putih perak ni abang kira macam mana? Dalam sebungkus ada? Ada 10. Ada 10. Berapa harga dia abang? RM5. Oh, 10 RM5. 10 RM7. RM7 kalau sebiji 6 kupang ah. Sebiji 7 kubang. Oh, 7 kupang merah, kacang merah. Kacang merah. Kulit. Kalau hujan memang susah abang ah. Oh, hujan tak ada orang. Dapat keluar. Sekarang musim hujan ah. Jadi, satu kan. Yang ni kelapa abang ah. Ya, kelapa. Kelapa 7 kupang ke 6 kupang ni? Kelapa 6 kupang. 6 kupang ah. Kupang. Ya, bang. Yang ni dia kira macam mana bang ni? Yang abang tengah buat ni? Ni 1 pas setengah. 1 pas setengah. 4,5. Ya, kalau ada cheese RM5. Oh, cheese. Special 6,5. Oh, kita nak tengok. Ini kebab ah. Ini kebab rumah. Ha. Nah, abang tengok mana ni abang? Kebab. Ni kebab roti.
Kebab. Oh, kebab roti. Oh, Dengan kebab okey. shawarma pun ada. Yang RM4 ni kebab roti ya. Ya. Lima lagi. Ya. Ni ayam eh? Ayam. Oh. Mana yang besar yang kecil? Biasa. Ya. Ni shawarma ayam daging sama kan? Sama. Ada campur pun boleh. Ayam satu daging. Oh, cara balut pun cantik ya. Yang kebab ni, yang ni berapa bang harga dia? Ini sama juga 4.5. Oh, sama juga. Oh, ini 4, ni 4,5. Ni 4.5 sama juga. Oh, sama juga. Oh. Kalau ada cheese tambah 15 sen. Oh, kalau cheese dia 5 kebab. Okey. Ni kebab pita, tu Oh. kebab roti. Ini jangan tengok roti ni. Ha. Ayam ni tak mau tos main ni mau. Saya nak makan ni ya. Main ni tak mau. Apa yang main ni tak mau. Ni apa nak ni? Tak mau. Nak ni ya? Tak mau. Tak mau. Ha. Pita ayam tak betul. Saya nak tahu. Banyak baby corn dengan main ni. Kosong. Ya. Ayam dengan daging sama harga lah. Sama. Abang tak cik ah? Ha? Oh, biasa. Kau order dah. Tak sama. Oh. Assalamualaikum. Ayam ni. Yang ni shawarma cheese ah? Ha. RM8 ah? Ha, dapat. Yang ni dikira macam mana bang kepak ni? Kau ni diikut saiz. Kalau yang kecil RM1, video RM3, RM5. Kalau Okay. besar RM1, RM2. Oh, okey.
Ini kambing bala. Ha? Kambing ah. Berapa daging? Berapa daging? Ini berapa bang? Ini pun ikut saiz. Ada 22, 24, 26. Oh, diikut saiz kan. Besar kali besar 26 lah. Ini seekor kan? Ha, lekor. Payabal. Saya kok. Ini dia 12 biji RM4 ya. Preserve kaya dengan coklat ya. Dua preserve. Yang ni besar bang. Besar. Jadi kira macam mana bang besar? Ini satu RM10. Ini tak ada tulang punya. Oh, okey. Boneless ah. Ya. Ada kucing dua pedas lah. Ayam putih cheese meleleh. Oh, cheese meleleh 13 ya. RM13. Kalau tak pakai cheese RM10. Oh, tu normal yang tu biasa. Ini tak ada tulang ni kita jual ke Perak ni. Oh, okey. Kebanyakan yang lain semua ada tulang. Okey. Lain dekat ni kat mana lagi ya? Sini Batu Kurau, Batu Kurau hari Selasa pagi. Selasa pagi. Okey. Dua tempat ah. Di Paribunta semalam, hari Jumaat pagi. Oh, okey. Malam. Dekat jam besar tu. Jam besar. Mana ni? Oh, ini RM6 ya semua. Ini roti john ah? Yup. Ini dikira macam mana bang ini? Ini yang pendek. Yang pendek berapa bang? RM4 ya. RM4 ya? Yup.
Kat sini biasanya sampai pukul berapa bang? Pukul 9. Oh 9 lah. Dia start Start pukul lalu Kedua-duanya tu dah start. dia start awalnya. Ya. Boleh ya? Boleh. Okey ya. Terima kasih bang.